Sejak sekolah rendah lagi, aku selalu dibuli sampai ke sekolah menengah. Ini kisah aku daripada seorang introvert menjadi seorang pembuli. Siapa dulu? Udah baru dulu. Joy kita udah lepas. Bagi semua orang. Tak sampai. Jadi sudah tu mana? Siapa? Dia dah baru yang berkaya ya. Oh. Assalamualaikum. Tak sah. Baru je. Kau ni tak tahu mana? Dah biasa dah. Sekolah dah macam ni. Tak apa, aku boleh jadi kawan kau. Nak kawan aku tak? Betul ke? Betul. Dia nak jadi kawan aku. Nak? Aku tak kisah. Jangan. Boleh? Kita kawan sekarang? Okey. Aku ajar kau. Angin kencang membawa kau jauh di sana, kau hilang terus tanpa kabar. Itu malamku mimpi indah ingat kamu. Banyak dong warna ni. Cok. Ada aku. Tak. Assalamualaikum. Dengar. Dia dah. Dia? Aku ada kawan dengan Aisyah. Kenapa? Dia yang kawan aku pun. Kau boleh kau tak kawan dengan dia? Asal dia kau ada aku kawan ni? Kau tak tahu dia susah pengaruh dia buruk tu. Sekarang hatilah, dia tu baik je. Kalau tak, aku ni introvert tau. Tak ada, dia apa dia selalu bully orang something lah. Dia elok je kawan aku. Ikut siapa dia nak aku sekali aku kawan siapa pun. Nah. Macam ni. Aku buat apa ni dia? Ni mesti Aisyah tu ajar kan? Tak, kau siapa dia nak alah. Daripada hari tu lagi tau kau ni. Aku minta duit kat dia, bukan duit kau Kau pun. tahu tak beli benda apa membuli orang? Aku dah banyak kali pesan kat kau kan jangan kawan dengan Aisyah tu. So inilah yang dia ajar kat kau. Semua lah kau ni dah. Kau ni jiba-jiba apa dia? Dia. Kau tahu tak tadi tu kau buat apa? Aku minta dia duit je. Itu pun dikira pembuli juga. Aku dah banyak kali pesan kat kau. Kau tahu tak dulu waktu kau first time datang sekolah ni kau tak ada pembuli macam tu. Cuma kau sedar sikit diri kau tu. Sekarang dah macam ni. Sejak kau berkawan dengan Aisyah ni, kau asyik membuli orang je. Kau dah berubah 360 darjah tau tak? Dulu kau elok je, baik je. Tapi kenapa sekarang macam ni? Kalau aku tak kawan dengan Aisyah, aku nak kawan dengan siapa? Aku tak ada kawan dah lah. Aku tak introvert tau tak? Rasa